Banyak sangat, Yes! Hold na. Acak, kamu lah, Acak. Kat kuasa kita pun. Rio, minta lah, Rio. Rio, bersuara. One ten. Alamak, ai. Habis yang tu. Satu lantai ni. Oh, ini. Jauh dia aku nak kumpul dulu sikit. Apa? Orang mulia ni jadi kan? Ya, apa baca? Orang tenang aja. Buat. Awak punya ni, buat.
pun sudah. Terima kasih atas masa awak petang ni. Yang pertama, terima kasih atas komitmen awak datang panas-panas. Yang ketiga, terima kasih atas effort awak dalam padang. Yang keempat, terima kasih sebab awak bagi all out apa yang awak ada. Dan yang kelima, terima kasih sebab awak bekerjasama dengan kami, dengan saya, dengan Coach Jai, dengan Coach Koyum. Okey, itu yang saya cakap terima kasih kat awak. Yang kedua, awak jangan stres dengan result tu. Awak jangan stres. Berapa kalah 10-1, jangan fikir nak put apa nak letak kat IG ni. Jangan edit 10-1 tak 10-1. This is football. Ni bola sepak. Awak tahu tahap awak kat mana sekarang? Dah tahu dah tahap kita kat mana. Saya bukan kata semua, tapi nya football is about team. It's about teamwork. Bukan awak seorang. It's about teamwork. Awak tak ada 9 yang support awak seorang, awak tak dapat. Awak seorang je bagus, 9 lagi tak bagus, awak tak dapat. Awak ada dapat 9 yang bagus, 1 yang tak bagus. Boleh cover tak 9-1 tu? Boleh. Pandang tu tak pandang orang cakap. Letak tu lubut tu. Okay. Yang saya nak, one is effort. Itu benda yang baik. Benda yang awak kena terima. Yang pertama, manage your time. Yang kedua, manage your attire. Tahu attire? Nak datang friendly saya cakap pakai apa? Long sock. Pagi tadi saya dah pesan juga. Last saya dah pesan dah. Long sock, shin pad. Mana? Ada juga yang datang tak pakai. Walaupun Okay coach, the first competitive match untuk Sembai United Football Academy. Okay. Baru training tak silap saya baru sebulan. Sebulan je. Officially sebulan. Dan bawah ni squad bawah 17. Bawah 17. Bawah 17. Squad ni tewas tadi berapa? 10-1. 10-1. Okay, komen coach. Okay, so komen saya pertama, squad yang kita ada ni bawah 17. So sebenarnya kita bawa ini bawah 15, 16 dan 17. So players yang 17 tu kita ada dalam 2-3 orang je. So 15 kita ada, 16 yang kita ada, 16 yang ramai. Tapi numbers of player, age tu bagi saya bukanlah reason. Tapi yang kita lawan pun tim tu dia tim daripada luar. Itu future from KL. Okay, jadi dia dah biasa masuk liga, dah 2 tahun establish, kita nampak chemistry dia. So one thing is bagi saya, the game untuk hari ni bukannya untuk winning oriented kan. Game hari ni bagi saya adalah untuk yang pertama, kita tahu kita punya mistake. Yang kedua, kita tahu kelemahan kita, apa yang kita kena buat. Dan kita bawa dia tu bukan sebulan official untuk training. Dan yang ketiga yang saya nak, kita tahu, yang players kita tahu di mana tahap yang orang ada. So apa yang kita kena betulkan lagi. So by part of coaches saya dengan team coaches saya akan buat sesuatu untuk benda ni lah. So for sure kita akan post mortem, kita akan buat back to basic. Football is about basic, about touching, about your control ball, about everything. Okay, so hari ni bagi saya bukan result tu, kalau ikut result bukan result yang baik, tapi bagi saya ni pendedahan yang baik untuk kita as Sufa yang sebulan baru ditubuhkan. Dan kita dah friendly dengan tim yang kompetitif, yang dia orang pun plan untuk masuk Liga FAS under U18. So dia orang pun overall memang 17, solid 17. So bagus untuk kita lah. Dan kita pun ada dapat juga chances, cuma kita tak convert. So kelemahan tu yang kita akan perbaiki selepas ni. So bagi saya pembangunan is about winning, bukan tentang winning and losing, tapi pembangunan is about perubahan, progression and transition. Daripada tak boleh jadi boleh.